Halo geng, apa khabar? Hari ni saya daripada Kedah nak ke Perak, nak hantar barang. Okey, hari ni pelik sikit geng. Kita pergi kawasan durian dekat Kubur. Okey, durian dekat Kubur ni kawasan yang dekat dengan area Lenggong geng. Tempat ni boleh dikatakan tak ada orang geng. Kawan saya cakap tempat ni dulu tahun 60, tahun 70 boleh jumpa hantu setan. Tetapi malangnya hari ni saya datang ke kampung ni hanya untuk makan durian di Kubur. Okey geng, jalan ni masyarakat dia kaya-kaya geng. Mereka semua adalah tokey-tokey durian. Kalau durian tak laku, mereka jadi tokey sawit geng. Lepas tu rumah dekat sini tak ranyak geng. Kebanyakan penduduk asal sini dah mati geng. Yang ada ni pun menantu dengan anak betina mereka lah. Inilah saya cakap durian dekat Kubur. Teringat rasa di sini macam rasa dalam kubur. Hari ni saya tak singgah mana-mana geng. Saya banyak habis masa dengan kereta dan hantar barang geng. Bercerita pasal durian Kubur ni, dulu kawan saya duduk sini, dia kata tempat ni banyak hantu setan. Tempat ni malam-malam dia kata jangan datang lah kalau orang luar, saka banyak sini. Tempat ni juga boleh dikatakan Kubur ni malam-malam kalau pukul 1-2 tu memang kalau anda nasib baik dapat jumpa orang korek kubur geng. Sini kubur ni tak banyak. Ni antara surau kat sini. Boleh dikatakan kampung ni sangat mundur geng. Ini tempat dikatakan Nazri Aziz punya dulu. Dia dekat Nenggong dengan Kuala Kangsar lah. Sekarang ni saya nak belah tempat ni. Cantik tapi dulu-dulu ada hantu lah. Dekat sini juga dulu kawasan Nazri Aziz lah. Dia lah rajin datang sini. Tempat ni memang tak guna sangat lah. Memang mundur dan tak boleh buat apa. Lagi 1000 tahun pun tak ada siapa nak duduk sini. Tempat cantik. Punca dia tak ada anak sungai geng. Tempat ni tak ada anak sungai. Air juga ada masalah sini lah. Air tak kuat. Lepas tu kawasan ni juga memang tak guna lah. Orang kampung sini pun banyak ada belah. Lagi satu tempat ni yang menariknya tak ada harimau. Babi banyak. Pemangsa utama sini adalah babi. Okey, sekarang saya nak sampai jalan keluar dah. Dah masuk highway. Kejap lagi saya nak pergi tempat bekas babi geng. Nanti kita masuk tempat bekas babi ni. Banyaklah bunyi. Okey, ini Terowong Menora tak lama lagi. Ada 2 laluan. Laluan akan datang, dia akan tembus pergi Lebuh Raya. Lagi satu tu Hala Ketaping ke Kemunting, saya tak pastilah. Hari ni cuaca sangat baik geng, redup geng. Kejap lagi saya nak masuk dekat tempat babi kejap. Sekarang ni dah jadi ladang ayam. Okey, buat orang Malaysia yang tak faham, sebenarnya bekas tokey-tokey ayam ni kebanyakan bekas tokey babi. Anda ingat zaman dulu JE Jepun punya penyakit tu, kebanyakan tokey-tokey ayam dah jadi tokey babi tokey ayam, tokey babi jadi tokey ayam. Okey, jumpa lagi, bye.